Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat nasi lemak basmati complete set dengan dia punya sambal ayam goreng berempah, nasi lemak yang wangi tu. So hari ni kita akan guna beras basmati daripada Jati. So jom kita start. Okay, first untuk sambal korang perlukan cili kering yang gemuk ni. Yang ni yang tak pedas punya, and also cili kering yang kurus ni. Yang ni yang pedas punya lah. So korang rebus and kisar, tapi buat asing-asing. Jangan campur yang gemuk dengan yang kurus. Lepas tu ambil 2 biji bawang merah saiz besar, 6 ulas bawang putih, segenggam kecil ikan bilis dengan seketul belacang yang dah dibakar. Lepas tu korang blend. So bahan blend lebih kurang dalam satu mangkuk kan. So cili gemuk pun kita pakai satu mangkuk juga. So ratio dia 1:1. Cili kurus yang pedas tu pula depends. Nak pedas letak lebih, tak nak pedas letak sikit saja. Tapi nak buat nasi lemak ni, dia punya sambal tu minyak kena banyak tau, baru cantik kita punya tumisan tu. Okay, lepas tu bila pecah minyak, masukkan 2 ketul kecil gula Melaka, and then tambahkan setengah sudu paste asam jawa. Lepas tu letakkan garam dengan serbuk perasa secukupnya lah. So kacau-kacau and then siap. Nak sambal nasi lemak ni biasanya gula kena lebih sikit baru balance dia punya rasa. Lepas tu ambil 4 batang serai dengan lengkuas sebesar ibu jari, and then kita blend. Tapi kita tak nak dia punya air, kita nak dia punya serdak itu saja. Itu yang kita letak dalam ayam lah. So korang gaulkan dengan serbuk kari, serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, and also serbuk kunyit. Serbuk-serbuk ni semua satu sudu kecil sahaja, and then garam tambahlah setengah sudu kecil lah. And then masukkan 2 tangkai daun kari and air sikit, gaul. Lepas tu kita akan perak ayam dalam 20 minit, and next boleh masak nasi. So untuk hari ni kita guna beras Pusa Finest Basmati 1121 daripada Jati Signature. Yang ni beras basmati yang every year KL akan guna sebab dia panjang, tak mudah patah, and sangat fluffy bila kita masak. So ambil 4 cawan beras basmati yang dah dibasuh, tambahkan 5 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, halia sebesar ibu jari, 2 helai daun pandan, 2 batang serai yang dah diketuk, and then 1 kotak kecil santan. Lepas tu tambahkan 6 cawan air. So ratio dia 4 cawan beras, 6 cawan air lah. Tambahkan 2 sudu minyak masak, and also 1 sudu kecil garam. Minyak masak tu nak bagi kita punya nasi lagi berkilat lah. Lepas tu boleh masak nasi macam biasa, and then ayam pun boleh goreng macam biasa. Tapi minyak jangan panas sangat, nanti hangus pula kita punya rempah ratus tu. Lepas tu bila ayam dah masak, dah juicy, dah rangup, boleh angkat. Ok, nasi pun dah siap. Nampak tak? Look aku punya nasi lemak ni. Macam boleh jual kat kedai dah. Ok, lepas tu korang boleh serve panas-panas dengan semua topping-topping yang kita nak lah. Macam in this case, KA letakkan daun pisang. Kita buat macam ala kat kedai sikit. Lepas tu letak ayam goreng kat atas. Lepas tu letakkan telur masak separuh. Tak adalah masak separuh, dah masak, tapi KA buat macam dia cantik sikit lah. Lepas tu kita goreng kacang dengan ikan bilis. Kacang ikan bilis ni KA tak tunjuk lah, dah 8 tahun dah video masak ni. Takkanlah tak reti lagi nak goreng ikan bilis dengan kacang ni. Awas kalau tak reti lagi. Lepas tu hidangkan dengan sambal.